Disebabkan korang selalu support aku dekat Bebe Studios, Alhamdulillah, thank you korang. Dapat juga aku beli kereta baru. Yes, aku tahu ini bukanlah kereta konti ke kereta yang terlalu mahal, harga atas 100,000, harga di bawah 100,000 je aku tahu. Tapi dia lebih kepada macam apa, appreciate aku pada korang sebab support Bebe Studios. Korang follow, korang like, korang tengok video, korang komen. So disebabkan tu, lepas tahun setengah kita dah run Bebe Studios, ada rezeki untuk aku merasa satu vibe yang baru pula dalam aku punya live disebabkan korang. Masyuk sangat ke kau buat konten? To be honest, tak adalah masyuk pun. Sebab aku cakap struggle untuk nak lepas loan disebabkan dokumen memang tak cantik. Ada bulan yang tak ada income. Ada bulan income tu lebih sikit. Tapi sebab semua akaun ni dah dibusinesskan, ada SSM apa semua. So adalah rezeki dapat loan daripada dua bank. Bank lain semua reject. So bila aku dah beli Proton S70 flagship X ni, apa plan aku lepas ni dekat Bebe Studios? Kalau korang perasan sebenarnya, bila korang masuk je dekat TikTok page Bebe Studios ataupun social media yang lain, korang akan nampak gaming, lifestyle dan juga tech. Ataupun terbalik lah kan. Tapi ada tiga benda tu. Gaming kita dah cover banyak, tech dah cover banyak, tapi lifestyle yang tak cover banyak lagi. So mungkin yang ni boleh falls under lifestyle. So aku nak share dekat korang apa je yang aku akan buat pada kereta ni lepas aku dah beli kereta ni kan. Lepas aku dah beli, first aku buat apa? Lepas tu aku buat apa pula? Lepas tu aku tambah apa pula? Saja hanya nak sharing pada korang juga. Dan aku estimate at least sebulan tu ada satu ataupun dua video aku just share apa aku buat. Tapi kalau dah tiba masa pokai, dah buntu kan, tak tahu nak buat apa, mungkin tak adalah. Tapi korang pun sebenarnya boleh share dekat ruangan komen apa yang aku patut buat lepas ni dengan Proton S70 aku ni. So plan aku setakat ni untuk next few videos, lepas daripada video yang korang tengok sekarang ni, aku plan nak buat video aku polish kereta ni. Sebab aku dapat kereta ni dalam keadaan yang body dia ada menyakitkan mata sikit. Dia memang daripada kilang memang ada benda yang tak kena. Kejap lagi aku tunjuk apa yang tak kena tu. And then lepas tu aku nak buat PPF. Pasal tu kena polish dulu. Sebab kalau kita pasang PPF terus dengan ada benda-benda yang condition dekat body tu, memang akan visible dan tak cantik lah PPF tu nanti. And then maybe video selepas tu aku akan cerita kenapa aku pilih Proton S70 dan maybe dalam masa yang sama juga aku akan bagi tahu lah apa yang aku suka, apa yang aku tak suka pasal Proton S70 ni. Okay, so condition body yang macam mana? Ambil lah aku tunjuk. First kali kan, korang boleh nampak kat sini macam ada tumpukan polish yang tak sekata dengan bahagian body yang lain. Lepas tu sebenarnya kalau kat depan ni, tak tahu dekat dalam kamera boleh nampak tak, tapi ada kesan watermark yang macam susah nak hilang. So kalau tengok bawah lampu yang macam putih ke apa ke, memang senang nampak lah. Ni satu lagi kesan polish yang aku cakap tu. Lepas tu ada kesan gam yang tak berapa nak kemas jugalah dia orang pasang spoiler ni. Last sekali lah yang menyakitkan mataku, Proton kalau korang tengok benda ni yang dapat straight daripada kilang nak menyalahkan SA dan aku sendiri pun nak salahkan diri sendiri pun susah sebab benda ni dia macam dekat tempat yang terselit kan. Lepas tu masa aku dapat kereta tu, aku sign tu di bawah lampu yang romantik, so tak nampak sangat benda-benda macam ni. Jadi itulah, come on Proton, bila nak deliver kereta masa keluar daripada kilang tu, benda-benda minor macam ni, orang dapat kereta baru, tak syok tengok plastik tak buka lagi. Mana taknya hari ni hari Khamis, aku ambil daripada showroom Jumaat lepas. Jumaat lepas tu balik rumah sampai sekarang tak keluar-keluar. Disebabkan tak nak kena stone chip punya pasal. Kita pakai kereta lain dulu. Yalah, tak syok lah nanti nak PPF kalau dah kena stone chip. So itulah. Hopefully lepas ni apa-apa video yang aku share melibatkan Proton S70 aku ni function lah untuk korang yang menonton. Again, thank you so much sebab sudi support Bebe Studios dan hopefully korang teruskan support. Korang memang audience yang ataupun supporter yang function.